Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kawan-kawan, saya berada lagi di Bazar Ramadan. Bazar Ramadan ni pelik sikit nama dia. Orang panggil Bazar Ramadan Kubur, Bazar Kubur. Kenapa dipanggil Bazar Kubur? Kalau kawan-kawan nak tahu, bazar ni bersebelahan dengan kubur. Depan sana tu kubur. Memang kubur. Nanti saya bawa kawan-kawan pergi sana. So tak nak buang masa, jom kita tengok apa yang ada dekat Bazar Kubur ni. Jom. Okey kawan-kawan, ini dia, kita bermula dekat sini lah, Bazar Kubur. Siap bawa kawan kita ni. Okey, kat sini ada jual kurma, air tebu, kuih-kuih. Kurma ni ada jual agak RM12. Oh, kurma frozen. Yang RM5. Ada. Ringgit ada Pak habis. Kotak sampai. Tu yang berapa ringgit tu? Tinggal RM2 dengan 10. Okey, air tebu tok min. Kita pusing-pusing. Tebu tok min. Okey. Okey, Syah. Ini roti john mini dan murtabak mini Wati Ramli. Oh, murtabak mini bang? Okey. Okey kawan-kawan, ni murtabak mini dengan roti john mini Roti john mini, murtabak mini. Okey. Ni apa? Ni Maggi. Murtabak Maggi. Murtabak Maggi. Okey, ni harga dia. Bilang. Kopi yang dahulu. Kopi ni kena servis. Ya, mana? Kita buat review sikit bang. So sana murtabak mini. Jom kita teruskan. Ni, nak beli ke? Ni, kita punya bodyguard kita. Pusing terang dulu. Kita round dulu. Okey, kat sini apa? Masak lemak salai. Masak lemak salai. Ya. Salai ni salai apa ni? Salai ikan keli. Ada ikan keli dengan ayam. Okey. Terima kasih bang. Siapa yang nak merasa salai ikan keli dan ayam, boleh singgah sini. Okey. Mes cili tu lama, baru kita tak sarukan dan bahan-bahan yang lain. Terima kasih. Ni kuih. Kita review sikit. Tak review sikit. Nanti kita masuk YouTube. Bagi meletup sikit kubur ni. Ini apa kak? Ini cukup moist. Ada Cukup. topping dia. Oh, okey, topping dia. Okey kak. Okey, ni tengah kuih. Abang, sikit saja lagi kali salai. Okey. Pok use mana? Pok use. Pok use mana? Jom. Okey. Ni macam menarik ni. Apa? Ikan bakar sup tulang, tahu sumbat. Untuk ni. Untuk Ramadan. Dah. Untuk kahwin. Untuk Ramadan. Okey. Tapi kalau buat naik Siapa yang berminat boleh ni sama lah. Okey, teruskan. Pak Family. Dah habis. Oh, kita dah lambat Dah habis. 5.5 tadi. 5.30 dah habis. Dah boleh tutup awal lah. Tangan 3.5 tadi orang dah beratur. Besok pula lah siapa yang nak datang. Habis dah. Habis. Kita buat lebih sikit. InsyaAllah. Okey. Soya Ya, Okey, soya.
Siapa minat soya boleh datang sini Kerema Venezuela. Kerema. Okey. Ayam Korea, sup tulang, murtabak. Okey. Okey. Sini roti john. Boy, okey. Dia kalau roti john mesti ramai beratur roti john. Jom tengok roti john. Jom ke depan lagi. Dia walaupun tak besar tapi banyak makanan kawan-kawan kat sini. Sini ni air balang. Air balang. Jadi boy. Okay. Air balang. Okey, ni rasa utara dengan cendol. Dua ni lah. Ha? Cendol RM3. Okey. So ni siakap panas. Siakap. Beli Syah? Siakap. Ya. Oh. Kita ada juga baru. Panas-panas. Terima kasih. Okey, siakap Ya, siakap. Ni kira macam mana? Siakap yang sekarang ni harga dia Okey Kak, dua. kita buat review sikit. Oh, baru review. Review Okey. sikit. Okey Kak, Akak Okey. jual siakap saja ke ataupun ada lain? Siakap dengan ulam bersama-sama belacan. Oh, okey, yang tu lah. Ya. Jika kena seko berapa ringgit? Seko kita banyak saiz, ada 19, ada 20, 22, 24 dan 25. Okey, yang kalau yang besar sikit mahal sikit lah. Ya, betul. Okey, ni berapa buka start pukul apa kalau akak datang ni? Kita datang pukul 3.30 setup. Pukul Setup. 4 kita dah mula goreng lah. Jadi kita goreng perlahan-perlahan lah supaya tak ikut jam tengok lah. ada orang Ya, datang lah. betul. Okey Kita ada banyak masakan lah. Kita ada masakan lada, cili padi, kucai, masak lada, masak siakap mangga, masak tiga rasa dan masak pedas. Okey, kalau hari biasa bukan bulan puasa akak ada buat kat sini tak? Ada kita ada laksa kubur yang pernah viral kat sini. Laksa kubur dan cendol kubur. Oh, dekat sebelah ni. Ya, Oh, ni sekali lah sebelah. tu dengan Ya, ni. betul. Okey. Okey, next lagi 2 minggu kita akan operasi lemang kubur. Lemang kubur sini Ya, sebelah ya, ni. betul. Okey, lemang kubur Ya. Lemang kubur lagi 2 minggu. Ya, lagi 2 minggu dekat lemang nak kubur. raya lah. Ya. Okey Kak. Okey, bagi siapa yang nak datang sini nak cari lemang kubur 2 minggu lagi Okey Kak, terima kasih banyak-banyak. Nanti kita ni lah kita up dekat YouTube lah. Okey, terima kasih. Okey. Terima kasih. Yang Tofu Utara. Okay Dik, boleh review sikit. Jual apa kat sini? Jual yang tofu. Yang tofu? Yang tofu. Yang tofu je? Lagi? Ais dengan Ais. kuih sikit. Dengan kuih-kuih ni lah? Dan juga sate. Kuih ni buat sendiri ataupun? Kuih ni ada orang hantar lah? Ada orang hantar. Okey. Ini je lah? Ya. Yeah. Buka pukul berapa biasa? Biasa dalam pukul 3.30 sampai pukul 7. 3.30 dah buka lah? Hmm. Okey. Okey, terima kasih. Ya. Yeah. Okey, kat sini pasta western. Okey, assalamualaikum bang. Boleh review sikit masakan kat sini. Okey, abang jual apa kat sini? Okey, kat sini ada pasta. Ada dalam 5 jenis. Okey. Lepas tu ada sosis, garlic bread, mushroom soup, Okey. chicken chop. Lepas tu coleslaw, Coleslaw. kentang. Itu je.
Itu aje dah. Yes. Setakat ni okey bang. Setakat ni alhamdulillah okey. Alhamdulillah okey lah. Okey. Ini baru hari keempat kan. Hari keempat, tapi kat sini baru 2 hari. 2 hari kat sini. Semalam, Baru 2 hari buka. Baru 2 hari buka. Okey. Semalam hari ni. So, harga ni semua sama Harga sama RM8. RM8 semua. Yes. Okey. Mungkin, Yang sana tapi apa? mungkin esok akan ada banyak lagi kot menu. Oh, tambah lagi lah Tambah menu. lagi. Yeah. Itu apa tu? Ini coklat. Coklat. Oh, ada Coklat ni mouse. sekali lah. Yes. Masuk ni. Okey bang, terima kasih. Terima kasih. Sama. Eh. Kawan-kawan, yang saya kata sebelah kenapa dipanggil Bazar Kubur kat sini. Memang sebelah kubur ni kubur lama. Kubur dekat Felda, Kampung Felda Bukit Cerakah kat sini. Bagi yang nak beli, nak ke bazar sini, boleh datang. Kita support Bazar Kubur. Okay Syah, ada nak beli apa-apa tak? Buat masa ni rasa nak makan air tebu. Air tebu Nak Tok minum Mi. air tebu. Dia nak minum air tebu Tok Mi. Yang sana. Yang sana. ujung sekali tu. Gerai pertama. Jadi, And then makanan pun semua menarik lah kat bazar ni. And then boleh sambil beli sambil menginsafi akan pemergian kita nanti. Sebab dia memang sebelah kubur. betul-betul dekat kubur. Kalau kawan-kawan tengok, itu dia kubur. Jadi bazar ni bersebelahan dengan kubur. Felda Bukit Cerakah. Okey, sekian dulu kawan-kawan video untuk kali ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tunggu video yang seterusnya. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.